Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan bercakap berkenaan dengan majlis yang menghidangkan arak yang dilaksanakan oleh Kementerian Pelancongan. Sudah kerap berlaku perkara yang sebegini. Kali ini pihak pembangkang juga pihak kerajaan membantah perkara yang berlaku ini. Kerana yang pertama sekali kita kena faham bahawa negara ini berdasarkan kepada perkara 3 perlembagaan persekutuan, Islam adalah agama persekutuan. Tetapi kementerian yang pertama sekali telah sama ada menaja atau meluluskan bajet majlis yang menyediakan arak. Yang kedua berada di bawah logo rasmi kerajaan dan lambang negara. Dan yang ketiga penggunaan dana awam. Maka dengan ini dipanggil atau disebut sebagai pengiktirafan oleh kerajaan Madani ini atau Kementerian Pelancongan ini sebagai sesuatu yang diterima di bawah kerajaan. Ini adalah kita sebut sebagai polisi inkonsistensi ataupun kesalahan dasar yang mana Madani kononnya boleh berinteraksi dengan arak, boleh menerima majlis arak. Ia sangat bertentangan dengan prinsip pentadbiran negara yang mana perlu kepada menolak program-program yang bercanggah atau bertentangan dengan agama Islam. Walaupun Motek yang pertamanya mungkin memberi alasan ini adalah untuk pelancong bukan Islam. Dalam majlis tersebut dikatakan free flow. Arak adalah satu hidangan free flow, maknanya dia jalan siapa-siapa boleh angkat. Jadi dengan begitu bukan hanya bukan Islam saja akan minum arak, tetapi sesiapa pun boleh minum arak dalam majlis yang dianjurkan oleh kerajaan Madani. Adakah ini kita katakan satu aras baru yang ingin dibawa oleh kerajaan Madani, bahawa dalam kerajaan Madani arak boleh diminum dalam majlis kerajaan? Sungguh memalukan negara ini. Sungguh memalukan sebagai sebuah negara Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.